Demam mana lagi bunuh merdeka. Orang kaya. Kemak ketak jaga. Ban. Kepi haji mak ke. Ke sembayang hanai kaya ke banjarah. Ke banjarah mai. Hana cara tetap agak oleh Allah sembayang hana. Mati dalam iman gerung oleh Allah dalam dalam surga. Mati hana dalam iman sama dengan kekal dalam neraka. Habis masalah aja hana masalah. Dia menanjara hana payah-payah hai. Gampak kan? Yang meninggal abu tu meninggal mak tu. Kata bahaya dan nyawa utang kan yang berbakti. Dan jikalau ada ia berbuat bakti bagi keduanya dan dalam membayar hutang keduanya disuratkan daripada adanya orang merdeka sih. Tanya berbakti bagi bapa. Demak hutangnya anak hai dah bahaya dia. Anak ngan apa? Yang sama sih. Kira adanya orang berbakti bagi ibu bapa sih. Ya, betul kan? Hai dia hana peng tu. Tak kerja je barmo berugok dah pe apa pun dia bro. Ya, kemudian hai dah bayar hutang mak dia. Bila Allah Subhanahu wa taala lagi janji. Gambar. Dan sabda Nabi SAW, Nabi Lam. Barang siapa sembahyang pada malam Jumat, malam yo. Nampak malam Jumat. Barang siapa sembahyang pada malam Jumat antara maghrib dan isya inohano. Le maghrib ni isya. 2 rakaat. Dibaca rakaat yang pertama Fatihah dan ayat kursi. Le baca Fatihah, baca ayat kursi 3. Dan baca rakaat kedua surah Al-Ikhlas dan qul a'udzu birabbil falaq, rabbin nas. Ya, kedua 5 kali. Maka apabila selesai sembahyang mengucap istighfar 15 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 15 ke. Dan bersalawat kepada Nabi 15 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Seperti 15 ke baca. Dijadikan pahalanya bagi ibu bapa. Pahala dia bacaan tak kirim kepada mak dia. Iyah dia. Maka sudah menunaikan hak keduanya yang seolah-olah kada tunaikan hak orang bandua. Artinya dia kada tunai hak kepada orang tua, kepada orang cik dia bandua. Antara sembahyang maghrib dengan isya. Nampak? Le maghrib kemudian golong isya. Inohan no. Ya bro. Inohan. Tak sembahyang 2 rakaat. Kemudian tak baca lam pertama yang benar Fatihah, kemudian ayat kursi, rakaat kedua tak baca Fatihah dan tak baca ayat Tino. Ya, benar. Al-Ikhlas ngambil falak tak baca. Tak kirim pahalanya ke mak dan ke ya. Yang seolah-olah kitanya kada tunaikan bina hak kan. Artinya mana? Kitanya orang yang ikut berbakti kepada ibu bapa. Dia akan tergolong kepada orang yang berbuat bakti kepada ibu bapa. Nyandung kebiduan. Nampak kan? Intah. Nyan orang berbakti pada bapa, nyan dunia ngebila Allah. Dan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Riwayat daripada Anas bin Malik bahwasanya berkata ia, aku dengar Rasulullah SAW bersabda ia, Khilal bin Malik, lun dengar Nabi pegah, Nabi bersabda, tiada daripada seorang laki-laki mati ia dan 2 ibu bapaknya tiada rida atasnya, melainkan dikeluarkan Allah Ta'ala akan rohnya atas ketiadaan syahadah. Ya, yang paling bahaya
Paling bahaya. Nampak bahaya dia? Orang yang paling berat. Seorang laki-laki mati. Dua ibu bapa le masalah hana rida gayan. Nyan orang yang mati dalam hana syahadah. Artinya hana iman. Sama lagi orang meninggal, orang biasa seselenggu. Orang biasa tak sakiti orang ilmu. Orang purna masyarakat lah kampung. Orang purna orang lah kampung. Orang yang biarahan bahagama tak tenak ke tapi-tapi. Nyan hampir dipastikan mati telah dalam iman. Ya. Durhaka ngan mak, durhaka ngan ya lagi anjing. Durhaka ngan goreng lagi anjing. Ya, durhaka ngan goreng lagi anjing. Penyakit yang paling ditakutkan oleh para murid-murid, oleh para urung awal-awal yang madu-maduman dalam dalam kitab bab adab, malah dalam kitab syarah muazzab naik begah, yang bab juzuk pertama bab mukaddimah cara minta ilmiah, menyo durhaka gure akibatnya lagi anjing. Ya, akibatnya lagi anjir, boleh lagi bahaya. Ditakutkan orangnya mati langkan hana syahadah. Mana hana syahadah? Hana beriman. Menancit orang durhaka kepada dua maku. Ditakutkan orangnya mati langkan hana syahadah. Dan tiada keluar daripada kubur melainkan tersurat atas mukanya. Inilah balasan orang mendurhakakan Allah Ta'ala. Inilah balasan orang yang mendurhakakan bagi dua ibu bapa. Ada yang bangkit dengan orang akhirat, menulis bak dalak, urunyan urun durhaka kepada Allah dan durhaka kepada dua maku. Jadi mustempel bak dalak dia. Yang dumnang kiyo harga mak dan mak dengan ya. Maka jadi mak ngenyot dan nomor satu kan. Mak tanya dan nomor satu kan lah tu. Ada miohana geron nak ke mak benar ke mak. Bet rapa mak. Bet dudut mak. Maka hana geron, bega hana geron aku di hana ke mak tu. Mana je? Kebanyakan adalah buntingan. Ya, baik. Doa manyo sampai-sampai ke ibadah Allah anu bisa malim nunggu. Doa manyo kanu imitar rezeki sungguh bang doa anak-anak yang bahagia. Mustajab doa urunsi. Maka penting dah urunsi, jaga urunsi juga. Yang na urunsi mentah ya hana berdagang mah. Yang hana doa mentah. Umpama mi nunggu umpah na le urunsi nu. Na le urunsi. Malam Jumat kun kulu melimangga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam itu ke? Ya Allah ya Rabbi, hanjin doa. Hanjin doa hadiah pahala, hanjin doa apa? Ya Allah ya Tuhanku. Pahala sama dia belum baca yang Nabi ya Allah butuh ke maklun. Bujir ke sunubuh turut, bujir ke sunubuh tubuh roh kan di berapa neraka. Habis? Berangkajan dia. Tengah tangan dia si Muhammad. Asal ni tem berangkajan dia. Teman yang lebih muslihat, lihat tu sembahyang sembahyang. Yang lebih afdal lebih-lebih malam Jumat. Orang Jumat le sembahyang tubuh bedah duk je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia hana je tepu dia. Memang bangai dengan orang awam. Hana ada pun. Hana je di hadratin. Hana je denyo, hana je tejih dia. Lepas hana je tu. Takkan je keluar sahaja. Baik nak kira ni memucih sari menau. Hana mucih-mucih je. Ya, menau pun you. Nanti pun le. Baca je Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan ku pada Fatihah butuh Rasulullah dan mandum para sahabat.
Nembutuh kepada urun syilun bandua yang kahanali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kunjung di peluga. Wate akhir hanjian amin. Hanan doa lagi tunggu kun. Allahumma salli sawa ma qara'nahu hanjian tu. Kelate dikrek. Adapun nekem bapa sudah latih, ya Allah ya Rabbi. Ne putro pala sama dia yang membacanya. Ya ban kepada maklun, abulun, ya ban Komfor bin Haq, maklun, Syarifah binti Ma'e. Nabi ya Allah kulhu pala kulhunya. Beja ke sunubuh tubuh roh gayan daripada api neraka. Kabere ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nerima doa lu ya Allah. Al-Fatihah. Kabere. Ya nampak ke dah. Ya berair aja nerau ni. Enggak betul ya? Nyohana. Ada akal sembahyang je cil. Lewat duduk itu dia anak jauh jalik cil. Ai lain perlu berah malam. Sebab menawi yang lemberah dia baca dengan doa. Yang dira dekat Tuhan. Ne baca doa handa negala li mata kam radin drama di pia. Ha? Tablo buku dari kat bat dengku kahe tu. Takalan hanjir tu, takalan buku lagi dalam perlu daun. Kalau dom na buku hanjir baca. Buku naik boleh ni. Ada kala kan ni kebelau. Draw lagi jabat dengku. Tuan tarikat nyo, tarikat je, tarikat bulan. Tuan tarikat tu. Baca hanjir. Ya, kiban cara tu mah. Yang lagi lem berat saya juga. Ni tu ajun tu sembayang le sembayang. Ni baca aju kulhu. Ya, ba mo di pluga di blaga. Ni niat ni hadiah pala ke urun cik kabeh. Ana payah tadi. Allahumma salli sawaba ma qara'nahu min kalamika qul wallahu ahad wa ma sallainahu wa ma halalnahu min la ilaha illallah nuqaddimu anudiya ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma khususan ila ruhi Abu Bakar bin Bashar wa anta arafu bihi bi asma'i ya rabbal alamin. Macam tadi. Itu agak depu je bahasa Aceh je tu. Bahasa Arab hanya le kat buta sebab dia abu hana jaman kan. Di mata hana pahli. Nak baca je gulu bayar tu. Baca je gulu. Bayar ya tu. Dum ya alah mampu baca ya Korea. Bayar ya baca je. Lumayan. Ha? Lumayan. So. Benar berarti betul lah. Dia dah baca ya Allah. Lumayan. So sembahyang? Belum sembahyang, aku dah baca, belum dia dah baca, dia dah baca. Baca aja. Baca aja ke mana pun, yang baca aja. Baik ya ni. Sebab dia dah hadiah dah tempat ni dia. Nawai tu tanya ho le, ni tanya ho. Kurunci yang kau nak le. Walaupun hana kubah tak boleh kurunci tu bawah. Memang tak tahu. Lekai tu macam meninggal bagah apa bagah tu. Lekai meninggal. Taklah bagah tapi ni. Tak boleh. Boleh. Tak lekai tu macam meninggal ke bui selamat iman. Kau mana lekai tu? Ya Allah hadangku selamat iman maklum meninggal. Yang kau punya mantang ke? Kau selamat iman dah mati, kau mati selamat iman ada pun dalih. Ada mantang ke? Nabi ya Allah boleh penyakit. Nabi ya Allah baik sabar ada penyakit. Nabi ya Allah baik pernah gelap. Bu sehat ke? Nabi ya Allah andai kata memang kena apa Allah necok dan keadaan husul khatimah. Kan menam doang kau runcik tapi pada duduk ke gahan ada wageron raya be ada tu makin dia
Yang tengok hai dah pulah hara ni. Dia kan bukan itu jumpa di mana itu yang Yang tengok Tuhan ada nak kibal lempep lah mah. Ya, hai. Ya. Kenapa 62 mendapat bagah boleh?